Apabila dia telah disumpah, dia keras kat sini. Korang tahu tak Batu Gajah? Macam mana nama tempat Batu Gajah tu boleh dapat? Dulu seekor ataupun 2 ekor gajah, sejarah mengatakan, kena sumpah dengan Sang Kelembai. Kat sinilah, tasik ni lah menjadi saksi apabila gajah yang disumpah oleh Sang Kelembai tu menjadi batu. Ada seekor dalam tasik ni, tapi tak boleh nampak lah. Sang Kelembai tu datang daripada Gunung Jerai. Sampailah satu tempat dia berjumpa dengan gajah, dan Sang Kelembai sangat-sangat marah dan menyumpah sekumpulan gajah tu menjadi batu. Sebab itulah nama tempat Batu Gajah ni dipanggil Batu Gajah. Yang dalam tasik ni memang tak ada jumpa, tapi ada beberapa ekor yang sempat lari. Walaupun sempat lari, tetap menjadi batu. Artifak bersejarah tu yang pada zaman dahulu tu masih lagi boleh ditengok sehingga sekarang. Kalau korang nak tengok, ada lagi artifak bersejarah tu, jom ikut aku. Saya memberanikan diri untuk mendekati artifak bersejarah ni, iaitu Batu Gajah ni. Apabila telah disumpah, dia keras kat sini. Tapi ramai lagi yang tak tahu Batu Gajah ni boleh ditengok sehingga hari ini oleh orang ramai. Tapi tempat ni disembunyikan lah. Okey, ini adalah gajah di batu tu. Dan apa yang saya nak beritahu, depan tasik yang cantik ni, tunjuk tasik. Alright, ada gajah. Pemaju ada buat satu projek rumah CMD yang besar, betul-betul dekat depan tasik yang lawa dan ada Batu Gajah ni. Siapa-siapa yang berminat untuk CMD ni, nak tengok lebih detail, boleh PM aku, link dekat bio. Kita jumpa kat Wasabi.